Korang tahu tak kalajengking kalau malam-malam dia glow in the dark? Mesti korang tak tahu kan? Cuti sekolah tak tahu nak bawa anak ke mana? Jom kita bawa anak tengok serangga ni pula. Macam-macam jenis kumbang pun ada. Jenis belalang yang besar-besar ni pun ada. Memang tempat ni menempatkan serangga-serangga daun dan serangga-serangga ranting lah. Macam ni nampak macam pokok je kan? Sebenarnya dekat situ ada serangga yang duduk dekat daun tu. Nama dia giant leaf insect. Lepas tu aku nak cakap, tempat ni staff dia memang selalu akan cuci-cuci. Memang sangat bersih tempat ni. Tak adalah yang berkabus nak tengok benda pun tak nampak. Tapi dekat sini macam-macam kita boleh tengok. Korang tengok kalajengking ni, dia boleh glow in the dark. Memang bukan setakat binatang je, serangga pun sehat-sehat, boleh nampak, tak adalah nak menyorok sangat. Jadi tempat ni memang best lah. Korang nak tahu tak kat mana? Korang kena dengar sampai habis ni. Lepas tu serangga ranting yang macam ni. Ada beberapa jenis, ada yang besar macam ni. Yang ni kategori serangga paling berat, berada di ranting pokok. Lipas ni datang daripada Afrika. Lepas tu yang macam ni pun tak nampak kan? Ada katak puru punya besar macam ni pun ada. Macam-macam lah. Korang nak tengok ulat gonggok besar ni pun ada dekat sini. Dan macam-macam lagi. So aku dekat mana ni? Save masuk dalam kalender korang. Kita sedang berada di Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka. Buka 9 pagi hingga 5.30 petang. Siapa tiket masuk tengok part 1.